Okey, kita teruskan huruf yang seterusnya iaitu huruf H ataupun kita panggil dia H bulat. H ataupun H bulat ni dia ada kembar tau. Kembar dari segi bunyi atau sebutan. Okey, kembar dia adalah H atau H pedas. Okey, sekarang kita nak tengok dulu macam mana rupa H bulat. Okey, kita buat garisan dia. H bulat ditulis dari kanan atas, tarik ke bawah kiri, tarik ke kanan, naik ke atas semula kiri. Faham tak? Okey. Kita buat lagi sekali. Ni garisan kan? Kita nak buat H bulat. Ni garisan, kita bawa dia ke atas sikit. Pastikan belah kanan. Okey, ni garisan kanan. Okey, dari sini kita bawa ke bawah tapi ke belah kiri. Okey? Ini belah kiri. Kita sambungkan dia ke belah kanan. Okey, berhenti. Kita naik ke atas semula. Belah kiri. Okey? Ni kanan, ni kiri. Ni kanan, ni kiri. Okey? Jadilah bentuk H bulat. Kita tulis lagi sekali. Dari atas, turun ke bawah kiri, tarik ke kanan, naik ke atas kiri. Okey? Itu adalah H bulat. Kembar dia macam mana? Kita dah tengok sebelum ni, kembar dia adalah H ataupun H pedas. Macam mana nak tulis H pedas? Okey. Daripada garisan ni garisan ke atas sedikit. Dari kiri, tarik ke kanan, kita buat bentuk C. Bentuk C, daripada garisan yang kita berhenti ni, kita tarik sampailah ke bawah garisan, tutup bentuk C. Jadilah bentuk H. Ini adalah kembar dia. Kembar dari segi sebutan. Okey. Sekarang kita berbalik kepada H bulat. Kita nak tengok contoh H bulat yang berada di awal perkataan. Okey, kita tulis awal dulu. A-W-A-L, awal. Contoh dia adalah perkataan hari. H-A-H-R-I-R-I, hari. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4. H adalah huruf H bulat. Macam mana tulis H bulat? Dari kanan atas, turun ke bawah kiri, tarik ke kanan, naik ke atas kiri. Okey. A adalah huruf alif. R adalah huruf ra. Dan I adalah huruf ya. Ada 2 titik di bawah. Okey. Ais jangan lupa tahu. Sebelum Ais jawikan perkataan, Ais kena tahu ada berapa suku kata. Okey. Hari ada 2 suku kata. Ha dan juga ri. Okey. Sekarang kita nak sambung huruf H, alif, ra, ya. Okey. Huruf H yang berada di awal perkataan disambung seperti ini. Okey, kita buat garisan dulu. Macam mana nak tulis huruf H bulat? Dari atas, tarik ke bawah, tarik ke kiri, naik ke atas, kita buat bulatan, turun ke bawah, tarik ke kiri. Nampak tak? Rupa dia jadi berbeza apabila dia berada di awal perkataan. Seterusnya, kita sambung dengan huruf alif. Daripada sini, tarik ke atas sahaja. Okey. Huruf alif selepasnya tidak boleh disambung. Betul? Jadi huruf ra ditulis seperti biasa. Dan huruf ra juga selepasnya tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf
ditulis seperti biasa. Okey, 2 titik di bawah. Dan ini adalah rupa huruf H bulat. H yang asalnya ditulis seperti ini, apabila disambung di awal perkataan, jadi seperti ini. Okey, macam mana nak tulis? Ni garisan kan? Dari atas, ni garisan atas. Okey, dari atas, turun ke bawah. Dari kanan ni kan, ni kanan, tarik ke kiri. Lepas tu, naik ke atas, buat bentuk bulatan. Okey, tarik ke kiri. Nampak tak? Dari atas, turun ke bawah, tarik ke kiri, buat bentuk bulatan, tarik ke kiri. Okey, lagi sekali. Dari atas, turun ke bawah, tarik ke kiri, kita buat bentuk bulatan. Naik ke atas, ke kanan, turun ke bawah, tarik ke kiri. Jadilah bentuk H yang berada di awal perkataan. Okey, kita teruskan contoh huruf H yang berada di tengah perkataan. Kita tulis tengah dulu. T-E-T N-G-A-H, ngah, tengah. Contoh dia adalah perkataan bahu. Bahu. Kita tulis bahu. B-A-Ba H-U-Hu. Bahu. Aish kena ingat dalam menjawikan perkataan, mula-mula kita kena tahu dia ada berapa suku kata. Okey, sekarang perkataan bahu ada 1 ba, 2 hu. Ada 2 suku kata. Kemudian, cara yang kedua, kita kena turunkan hujan dia mengikut jumlah huruf. Bahu ada 1, 2, 3, 4 huruf. Okey, kemudian barulah kita jawikan dia. Huruf B adalah huruf ba. Betul? Macam mana tulis huruf ba? Dari kanan, tarik ke kiri, naik ke atas, 1 titik di bawah. Okey. Huruf A adalah huruf alif. Huruf H adalah huruf H bulat. Okey. Macam mana tulis huruf H? Dari kanan atas, turun ke bawah kiri, tarik ke kanan, naik ke atas kiri. Kemudian huruf U. Huruf U adalah huruf waw. Kita buat kepala dia bulatan, turun ke bawah, ada ekor. Sekarang kita ada huruf ba, alif, ha, waw. Betul? Okey, kita nak sambungkan ke empat huruf. Kita buat garisan dulu. Kemudian kita ambil pen purple. Huruf ba ditulis seperti biasa. Dari kanan, tarik ke kiri, berhenti. Kemudian kita nak sambung dengan huruf alif. Dari tempat kita berhenti, terus naik ke atas. Okey? Kemudian letak 1 titik di bawah. Untuk huruf H selepas huruf alif, ingat tak? Selepas huruf alif, tiada apa-apa huruf yang boleh disambung. Termasuk huruf H. Jadi, macam mana rupa huruf H? Huruf H apabila kita jawikan dalam bentuk tunggal, dia seperti ini. Apabila kita nak sambungkan dia, dia jadi seperti ini. Okey, dari atas, condong ke bawah, tarik ke kiri, naik ke atas, buat bulatan, tarik ke kiri, berhenti. Kemudian kita sambung dengan huruf waw. Kita buat bulatan kepala huruf waw, turun ke bawah ekor. Jadilah sambungan perkataan bahu. Okey, macam mana nak tulis huruf H tadi? Cikgu tunjuk lagi sekali. Dari atas, condong ke bawah, tarik ke kiri, naik ke atas, buat bulatan, tarik ke kiri. Okey, lagi sekali. Dari atas, condong ke bawah, tarik ke kiri, naik ke atas, buat bulatan, tarik ke kiri.
Itu adalah contoh sambungan huruf H yang pertama. Dan contoh yang kedua, huruf H yang berada di tengah perkataan boleh jadi sambungan dia seperti ini. Okey, dari kanan kita tarik ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, pusing ke kiri, berhenti. Ini adalah contoh yang kedua. Contoh dia adalah perkataan baharu. Okey, kita cuba jawikan perkataan baharu. B-A-B-A H-A-H-R-U-R-U. Baharu. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B huruf ba. Dari kanan tarik ke kiri, naik ke atas. Okey. A huruf alif. Maaf, untuk perkataan baharu tidak perlu ditulis huruf alif. Okey. Seterusnya, huruf H. Huruf H adalah huruf H bulat. A yang ini barulah kita kena tulis. Huruf alif. R adalah huruf ra. Dan U adalah huruf waw. Sekarang kita ada huruf ba, ha, alif, ra, waw. Okey, kita nak sambungkan kelima-lima huruf. Kita buat garisan. Kemudian kita sambungkan. Ba tulis seperti biasa. Ha kita tulis cara yang kedua. Kita turun ke bawah, naik ke atas, pusing, tarik ke kiri. Lepas tu kita nak sambung dengan huruf alif. Dari tempat kita berhenti, naik ke atas. Okey. Seterusnya, selepas huruf alif, tiada huruf yang boleh disambung. Jadi, ra tulis seperti biasa. Waw juga tulis seperti biasa. Jadilah sambungan perkataan baharu. Okey, kita teruskan dengan contoh huruf H yang berada di akhir perkataan. Sebelum cikgu terlupa, untuk perkataan baharu tadi, okey, B-A-B-A H-A-H-R-U-R-U. Kenapa A yang ini tak perlu ditulis, tapi A yang ni perlu ditulis? Kalau tak silap cikgu ada kongsikan nota hukum AHA. Okey? Jadi, sebab itulah A ni kita tak tulis. A ni barulah kita tulis. Okey? Nanti bila-bila Aish ada masa lapang, Aish boleh tengok balik video. Ataupun nanti cikgu kongsikan dia punya PDF nota. Okey? Okey, kita teruskan contoh huruf H yang berada di akhir perkataan. Iaitu perkataan arah. Okey, kita tulis akhir dulu. A-R-K-H-I-R. Akhir. Contoh dia adalah perkataan arah. A-R-A-H-R. Arah. Ada berapa suku kata? 1 A, 2 Ra. Okey. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita jauhikan dia. A huruf alif. Ra. Untuk R, A tidak perlu ditulis sebab A berada di tengah-tengah perkataan dan di tengah-tengah suku kata. Betul? Jadi tak perlu ditulis. Seterusnya, H adalah huruf H. H bulat dari kanan atas, turun ke kiri bawah, tarik ke kanan, naik ke kiri atas. Sekarang kita ada huruf alif, ra, ha. Kita nak sambungkan. Okey. Alif
kita tulis seperti biasa. Selepas huruf alif, tiada apa-apa huruf yang boleh disambung. Jadi ra pun kita tulis seperti biasa. Sama juga dengan huruf ra. Tak boleh juga disambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Jadi, ha bulat berdiri dengan sendiri. Macam mana nak tulis? Dari kanan atas, turun ke kiri, tarik ke kanan, naik ke kiri atas. Jadilah perkataan arah. Tiada satu huruf pun yang boleh disambung. Tetapi, ada sesetengah perkataan, huruf ha yang berada di akhir perkataan, rupa dia macam ni. Okey, rupa dia, contoh kan ni ada perkataan, huruf ha dia jadi macam ni. Okey, contoh dia perkataan, perkataan apa ya yang boleh disambung? Perkataan, okey, contoh untuk ha bulat yang berbentuk seperti ini yang berada di akhir perkataan. Contoh dia perkataan Aminah. Nama orang. Okey. Kita tulis dulu dalam bahasa Melayu. A, M, I, me, N, A, H, nah. Aminah. Aminah ada 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Kita turunkan hujan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. A huruf alif. M huruf mim. I huruf ya. N huruf nun. A berada di tengah perkataan dan di tengah suku kata, tak perlu ditulis. Dan H adalah huruf ha bulat. Dari kanan atas, turun ke kiri bawah, tarik ke kanan, naik ke kiri atas. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 huruf. Kita nak sambungkan dia. A kita tulis seperti biasa, dari atas turun ke bawah. M apabila berada di tengah perkataan, kita tulis kepala dia sahaja. Bulatan, naik ke atas, turun ke bawah. Sambung dengan huruf ya. Macam mana tulis huruf ya yang berada di tengah perkataan? Ya berbentuk seperti sampan tetapi lebih kecil atau lebih pendek. Okey. Naik atas sikit, turun ke bawah, tarik ke kiri. Berhenti. Begitu juga dengan huruf nun. Berbentuk sampan, pendek. Naik ke atas, turun ke bawah, tarik ke kiri. Letak titik di atas 1. Dan kita sambungkan dengan huruf ha. Seperti ini. Okey. Macam mana nak sambungkan dia? Daripada sini, naik ke atas. Kita turunkan buat bulatan macam ni. Okey. Jadilah sambungan perkataan Aminah dan huruf ha yang berbentuk seperti ini. Okey. Untuk huruf ha, dia ada beberapa bentuk. Mengikut keadaan sama ada di tengah atau di akhir perkataan.